Kalau hari ini belum ada akaun simpanan, itu bukan salah. Tapi kalau masih sama tahun depan, itu pilihan. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Simpanan bukan soal banyak atau sikit. Ia soal disiplin dan sistem. Orang yang ada simpanan bukan sebab gaji besar, tapi sebab dia mula lebih awal. Kebanyakan orang niat nak menyimpan, tapi duit habis dulu baru nak simpan. Akhirnya kerja bertahun, simpanan tetap kosong. Pesan mentor saya, tak perlu tunggu stabil untuk mula menyimpan. Mulakan kecil tapi konsisten. Yang penting ada akaun, ada sistem. Masa tak tunggu kita bersedia. Harga naik, kos hidup naik. Yang rugi nanti orang yang tak mula hari ini. Hari ini buka satu akaun Masgap, minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Yang penting mula sekarang. Belum ada simpanan bukan kegagalan. Kegagalan sebenar bila kita tahu tapi tak buat apa-apa. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.